Pada sesi pengukuhan, cikgu telah memberi latihan untuk membina 3 ayat gramatis menggunakan fasa berikut. Pertama, mematuhi peraturan jalan raya, denda yang berat, ceramah keselamatan. Oleh hal demikian, murid-murid dihendaki membina 3 ayat gramatis tersebut. Pertama, contohnya, semua pemandu perlu mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan supaya tidak berlakunya kemalangan. Ayat kedua, denda yang berat. Pihak kerajaan hendaklah mengenakan denda yang berat kepada pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Seterusnya, ceramah keselamatan. Ceramah keselamatan perlulah selalu diadakan sebagai kempen kesedaran kepada pengguna jalan raya supaya mereka mematuhi jalan raya. Baik, untuk refleksi, cikgu harap murid-murid dapat mengetahui dan kaedah yang telah dipelajari pada minggu yang lalu. Dan cikgu berharap murid-murid dapat memenuhi kriteria penulisan sebelum menulis karangan atau ulasan ini. Seterusnya, karangan yang dihantar ini hendaklah memenuhi kriteria pemarkahan sebanyak 15 markah. Oleh hal yang demikian, apabila murid-murid memenuhi kriteria pemarkahan, maka ulasan anda akan mendapat markah yang cemerlang. Sekian, terima kasih.